Okey, sekarang kakak nak makan yang ni, sudu bujige. Yes. Sudu bujige ni dia bagi dengan nasi Makan dengan nasi. Ni kuah dia. Dan kuah ni ada telur putih. Lepas tu ada tu, Ada ni, kepok. kupang, kepok. Betul? Okey, lepas tu udang tak ada udang je, akak tengok. Dia memang ni penuh ni semangkuk ni, sebekah ni. Lepas tu ada kimchi, Ada tahu. kimchi ada kuah sundubu tu memang tahu. Cendawan. Oh, cendawang, ada udang. 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 Okey, ada udang. Udang di sebalik telur. Kena ada telur. Ada udang di sebalik telur. Mana Okey, itu udang. besar. Okey, sekarang kita tengok kakak makan lah, ya. Bismillah. Bismillah. Sebenarnya sedap. Sebenarnya ni makanan yang Sedap kita orang memang suka sangat lah. Sudu bujigi ni favorite lah. Dari kedai Soya Cafe, Dungun. Memang terbaik sudu bujigi dia. Kita orang memang repeat semua. Makan dengan nasi. Okay. Ni boleh belaki lah nak cuah dalam ni ke kuah tu ataupun nak makan macam ni. Okay. Sedap memang sedap. Memang dok kata dok ugi lah. Dok ugi lah. Beli sudu bujigi dari kedai ni. Kedai Soya Cafe Dungun. Besarnya. Berapa tahun dah sudu bujigi pun lama dah 3 tahun 4 tahun. Tahu. Memang beli semua. Memang sedap. Tahu. Sedapnya memang tahu. Memang sedap. Memang jadi. Memang sedap. Kalau sudah bujigi memang tak tahu memang sedap. Saya kita tu agak lain. Tapi memang tak sama dari kedai ni sedap. Wah. Kunyit pun jadi Dah. Dah. Suka-suka.